Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Untuk pengajian fiqh Asma'ullahul Husna, kita akan sambung pada muka surat 157. Perbincangan pada malam ini masih lagi berkait dengan tajuk nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu manusia yang paling menyayangi manusia. Di sini Profesor Dr. Abdul Razak ni dia cuba buat perbandingan ni. Sebab hal itu kita dulu bincang ni sebenarnya berkait dengan nama Allah yang bermaksud kasih sayang Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu nama yang kita bincang. Dan telah dikemukakan dalam perbincangan lepas beberapa contoh ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jadi pada malam ini, bila kita sebagai sambungannya, bila kita sebut menyayangi, mengasihi, manusia pun ada begitu. Sebab tu dia sebut sini. Kalau kita tengok dalam konteks manusia, mana yang paling mempunyai nilai kasih sayang adalah ibu. Dalam konteks menyayangi anak dia, tak boleh lawan. Kita kata ayah pun sayang juga, tapi dia tidak. Yang lebih lagi adalah ibu. Ayah sayang tapi dengan cara yang berbeza. Ibu ni dengan cara yang berbeza. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, bila timbul isu kepada siapa kita buat baik, Nabi kata ummuk sampai 3 kali. Kemudian barulah sebut abuk. Jadi maknanya kasih sayang ibu tu sangat besar. Jadi kasih sayang seorang ibu tidak boleh ditukar ganti dengan kasih sayang manusia yang lain. Ni semua terima. Tak kira bangsa, tak kira agama, itu fitrah. Baik. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jauh lebih menyayangi hambanya. Kalau nak dibandingkan kasih sayang seorang ibu pada anak, jauh, sangat jauh. Bahkan jika dikumpulkan seluruh kasih sayang dari semua orang penyayang di dunia ini, masih lagi tidak dapat menandingi sedikit pun, atau sedikit pun tidak boleh menyamai kasih sayang Allah, Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Selepas ni dia akan sebut apa yang dia maksudkan itu. Jadi secara akidah, sebab ni kalau ada kata ada lagi orang lain yang mempunyai kasih lebih pada Allah, jadi rosak akidah itu, boleh jadi kafir. Setara itulah, ni bab akidah. Perlu diketahui pula bahawasanya rahmat dan kasih sayang yang disandarkan kepada Allah itu, ulama bagi dua. Dia bagi kepada 2 kategori. Kategori pertama, rahmat yang bersifat umum, dia panggil lutf am. Ana sebut sebelum ni, lutf am dia bagi, mana kasih sayang secara umum. Jadi kasih sayang bahagian pertama ini, kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam keadaan digandingkan kalimah rahmah dengan ilmu. Misalnya Allah berfirman dalam ayat 7 surah Al-Mu'minun, Al-Mu'min, suratul Mu'min, atau surah Ghafir, Rabbana wasi'ata kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ni asalnya doa malaikat ni. Asal ni doa malaikat kepada kita, kepada manusia. Apa maksud dia? Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'ir rahmah wa ilma. Luasnya rahmat dan ilmu yang ada padamu. Wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Jadi sini timbul isunya, kalau tadabbur lah, kalau dari segi tadabbur, kenapa Allah gandengkan rahmah dengan ilmu? Itu kalau dari sudut tadabbur. Sini dia ada buat juga ni. Kita baca sini dulu. Pengetahuan Allah, sebab sini sebut ilmah. Maknanya rahmat dan ilmu Allah ini meliputi segala sesuatu. Bapa dia sebut rahmat dan ilmu, gandeng sekali dalam satu ayat. Pengetahuan Allah telah sampai kepada segala sesuatu, kerana Allah adalah penyampai segala sesuatu. Maka rahmat Allah juga pasti sampai kepada sesuatu itu, kerana
Allah menggandingkan, menyandingkan, letak sekali sifat rahmat dengan ilmu pengetahuan, iaitu rahmat yang diberikan kepada seluruh makhluknya, hingga manusia yang kafir pun dapat. Hak kategori pertama ni. Rahmat ini adalah rahmat yang bersifat jasmaniyah, bersifat fizikal, dan juga bersifat duniawi, termasuk makan, minum, pakaian, rezeki, maju dalam perniagaan. Itu maksudnya lutfan. Orang kafir setara mana pun dapat, ahli maksiat setara mana pun Tuhan beri tu. Cuma di sini, ini ana sebut rekah lebih kita mudah kita faham lagi. Gandengan rahmat dan ilmu memberi maksud yang hebat. Ilmu yang disebut dalam ayat ni bermakna Allah mengetahui segala keperluan, kelemahan dan dosa hamba-hambanya secara terperinci, tidak tersembunyi. Allah tahu semua apa yang kita perlu. Baik, jadi bila digandingkan dengan rahmat, maknanya pengetahuan Allah yang luas itu dibaluti oleh sifat kasih sayang. Maknanya Allah akan beri kepada setiap orang yang memerlukan. Itu maksudnya. Sebab Allah tahu. Allah tahu. Jadi disyariatkan kita berdoa itu sebagai ibadat. Ada juga kadang-kadang ulama kata Allah tak beri, dia sakit siapa tak sembuh. Itu sebagai ujian lah. Allah sebut awal-awal lagi. Allah sebut awal tabarakalladzi bihi, kita baca kan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja Allah buat gitu. Cuma yang ana duk baca, betul ke secara mutlak ke bila seorang itu sakit tak sembuh-sembuh sampai mati, maka dia tak ada rahmat Tuhan? Hak yang kedua lepas ni. Hak Syah Waliullah kata dak, walaupun dia sakit, kadang-kadang dengan sakit tu dia masuk syurga dengan sakit tu. Syarat dia sabar. Orang tak sakit pun belum tentu lagi masuk syurga. Ini rahmat Tuhan. Cuma dalam menjelma Allah zahirkan dalam bentuk sakit, tapi dia kena sabar sekal. Kalau nak kira sakit, orang kafir pun sakit, manusia yang jahat pun sakit, semua sakit. Jadi kesakitan yang dialami oleh mukmin yang faham agama, bila dia sabar, itu menjadi penyebab ataupun laluan mudah untuk masuk syurga. Mana rahmat tu? Padahal sakit ni sebentar ya. Sebab dia tak ada seorang pun kita tak jumpa. Ni termasuk dalam ijma' ulama, orang masuk surga dia tak akan dikeluarkan. Kalau ada orang kata gitu, ulama kata itu faham yang sesat. Bila masuk surga tidak akan dikeluarkan, tetapi kalau masuk neraka ada yang dikeluarkan. Itu ijma' ulama betul tu sebenarnya. Ini jadi maknanya rahmat Allah ni bila digandingkan dengan ilmu, maknanya rahmat tu akan sampai sebab Allah Maha tahu keperluan manusia. Cuma kita kadang-kadang tak faham, ataupun kerana kita tak ngaji, kita nampak kita ni tak cakap, kita kata belajar payah ilmu, lepas tu ingat lupa pula. Dah lah hak tu tak ingat lagi, tak ingat dah lupa pula. Serabu perut mengaji, susah mengaji, cabaran besar tu. Kalau nak bincang tu panjang lah, cuma saya nak sebut dengan bahasa ringkasnya. Kebaikan ni dia tidak sah. Dalam agama kita ni kebaikan dia bukan terletak pada ilmu saja, tidak. Mana orang, sebab tu orang yang masuk surga ni dia tidak dengan satu sebab. Seseorang dimasukkan dalam surga ni bukan kerana satu sebab. Sebab sebenarnya kita tak tahu. Sebab tu ulama letak sebenarnya ada hadis pun. Hak sebab mula-mula, hak orang panggil sebab yang sebenar adalah rahmat Allah. Ni wasi'at kullu syai' rahmah wa ilma. Rahmat Allah. Jadi hak kita amalan hak kita buat ni apa fungsi dia? Fungsi dia sebagai dalilur rahmah, nak dapat rahmat Tuhan tu lah. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak muliakan seseorang di hadapan, ialah kalau kita baca dalam kitab Bukhari ke hadis-hadis, ana pun sebenarnya rujuk juga nak tengok lagu mana ulama tu ke hadis tu lah. Hadis berkenaan dengan orang yang berjalan daripada pasir, lepas tu dia dagai, jumpa telaga, dia minum air, dia naik tengok ada seekor anjing yang menjulur-julur ke lidah dia kerana dahaga. Dia pun turun semula kerana kesian kepada anjing. Hak tu memang TV3 pun tak ada, buat ikhlas kerana Allah tu. TV pun tak ada situ, betul-betul ikhlas. Gapo dia Nabi sebut? Nabi kata wa syakarallahu lahu, perbuatan baik tu dihargai oleh Allah. Syukur situ makna hargai. Wa ghafarallahu lahu, Allah ampunkan dosa dia. Wa adkhalahu Allahul jannah, dan Allah masukkan dia dalam syurga. Tiga kali. Jadi hadis tu sebenarnya dalam syarah Bukhari kalau kita tengok satu perbuatan tu, tapi Allah sudah beri rahmat dengan perbuatan itu. Akhir sekali wa adkhalahu Allahul jannah, Allah masuk dia ke dalam syurga. Dan kita tak tahu amalan lain. Hak tu ya. Sebab tu ulama kata dalam banyak-banyak amalan kita, hak menjadi punca dapat rahmat, hak kita buat dengan ikhlas sungguh, tak tahu buat mana.
Sebab tu kita setiap kali buat baik, kita kata taqabbalallahu minna. Ya Allah, terimalah ibadat yang aku buat. Wa minkum, dan juga kamu semua ni sahabat-sahabat. Kita sentiasa doa gitu. Itu maksud dia. Jadi kalau kita tengok sini, maknanya rahmat Tuhan ni luas sungguh lah. Cumanya kita disyariatkan berdoa untuk dapat tu. Yang kedua, tu yang pertama. Dia panggil rahmat amah. Selagi dia panggil rahmat khasah. Rahmat yang khusus. Rahmat yang bersifat khusus. Rahmat jenis ini dia khusus Allah berikan kepada hamba dia yang beriman. Hak kafir tak dapat. Hak ni khusus. Sebab tu kena jaga iman, jangan wirasa. Jadi rahmat ini tidak lain adalah rahmat yang bersifat keimanan, hidup beragama, hidup memikirkan kepada akhirat, hak kita panggil hidayah itu, dan sentiasa memikirkan ketaatan kepada Allah, kemudahan melakukan kebaikan, kemantapan dalam iman, memperoleh petunjuk di jalan Allah, kemuliaan sebagai penghuni syurga, dan keselamatan daripada siksa api neraka. Ni dia panggil rahmat khasah. Hak ni orang kafir tadi. Syarat nak dapat hak ni, dia mesti mukmin. Dan mukmin tu sendiri, bila kita sebut mukmin, yatakawwanu fihi al-amalus salih. Dia mesti ada makna amal salih bila sebut mukmin. Jangan kita panggil mukmin ni orang mengucap saja. Tak, tidak maksud gitu. Tapi dia mengandungi makna amal salih yang dilakukan. Hanya kepada Allah lah kita memohon agar kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang salih. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, sebagaimana rahmat yang diberikan kepada para wali-Nya yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Suci, Maha Baik, Maha Mulia. Allah adalah sebaik-baik penyayang. Jadi sebelum kita pergi kepada nama Allah Al-Hayyul Qayyum, dia buat mari semula maksud hadis Nabi. Kita bincang sebelum ni. Apa dia? Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dia kembalikan semula. Ingatkan kita kepada itu. Cumanya Allah turunkan ke dunia ni satu rahmat saja untuk jin, manusia dan binatang-binatang ataupun makhluk hidup. Kita duk, sebenarnya hidup kita ni kongsi satu rahmat tu. Kalau kita tengok sadik ke ibu saya, ayah saya, ingat cerita ada sebut sebelum ni, depan mata anak pun tak tahu. Dia ni dulu hebat lah di segi kerjaya dia, orang berkerjaya hebat. Anak dia meninggal dunia. Jadi disebut pada anak, ustaz, anak dia meninggal ni 45 tahun lebih dah. Tapi bila anak jumpa dia tu, dia berkursi roda. Bila sebut tentang mati anak, adalah orang hidup kecil. Mengalir air mata dia. Padahal anak dia mati 45 tahun lebih dah. Apa tu? Rahmat. Kasih sayang ibu bapa. Kalau mak lebih lagi. Tu hadirat kasih sayang kita nampak tu luar biasa. Kita tu sebenarnya duk berkongsi hak tu saya tu. Satu rahmat Tuhan. Allah tu duk berkongsi dengan semua, seluruh manusia, seluruh jin dan binatang pun terasa juga rahmat itu. Itulah itu maksud dia. Kemudian Allah sebut di sini bahawa 99 lagi rahmat Allah tu dia akan bui kepada hamba-hamba dia pada hari akhirat. Hak ni 99 rahmat Allah dia bui ke siapa di hari akhirat? Bui kepada orang beriman. Rahmat ni hadirat kena tulis. Rahmat 99 ni untuk dia panggil rahmat khasah. Hak nombor 2 tadi tu. Orang kafir tak dapat. Orang beriman walaupun tak cukup amal pun, masuk neraka dulu pun tetap dapat juga rahmat ni. Gapo dia? Dikeluarkan daripada neraka. Sebabnya gini, kalau kita tengok dalam hadis Nabi, ada sesetengah orang tu tak habis lagi pun menjalani hukum yang dalam neraka, dikeluarkan lebih awal. Tu dia panggil syafaat. Ini syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu riwayat wali masuk dalam neraka pergi cari orang-orang yang baik untuk keluarkan rahmat wali. Itu karut. Tak betul tu. Tak betul. Tak ada tu. Baik, seterusnya kita pergi kepada tajuk yang ke-19, nama Allah Al-Hayyu dan juga Al-Qayyum. Al-Hayyu ni terjemahan dianya yang maha hidup. Al-Hayyu maknanya yang maha hidup. Al-Qayyum yang berdiri. Dia kalau terjemahan hak biasa kita ngaji sifat dia perlu dipanggil berdiri di atas kaki sendiri. Anda terjemah begini. Al-Qayyum maknanya Tuhan yang Tuhan yang memerintah alam ini tanpa bantuan sesiapa. Tegaknya Allah dengan kudrat kekuasaan dia tu tidak dibantu oleh sesiapa. Dia sendiri. Sebab tu dia yang maha berdiri sendiri. Tegaknya Allah dalam apa saja aspek,
bukan berkait dengan sokongan sesiapa. Itu terjemah secara umum. Sekarang ni kita nak tengok sebab ada hal ni disebut banyak dalam Quran. Dua nama Allah ini kita jumpa sama ni dalam Quran, dalam hadis kita jumpa sama ni. Digandingkan dalam satu ayat dan juga satu hadis, kita banyak sangat kita jumpa. Misalnya yang pertama ni dia mari beberapa contoh sahaja. Misalnya dalam ayat kursi 255 daripada surah Baqarah, kita panggil ayatul kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah Tuhan yang dialah Tuhan yang berhak disembah, tak ada yang lain. Allah itulah yang berhak disembah, tak ada yang lain. Tuhan tu dilantik oleh manusia yang menjadi pujian setengah-setengah agama, itu tidak berhak. Kenapa tu? Salah satunya kenapa dia berhak disembah? Sebab huwal hayyu, sebab dia maha hidup. Al-qayyum, terus menerus mengurus hamba dia tanpa bantuan. Kena tulis tanpa bantuan itu. Itu baru lebih menjurus lagi makna Al-Qayyum, tanpa bantuan. Banyak ni hadis-hadirat. Dia punya hadis Nabi yang menguraikan hak ni. Antaranya itulah hadis kata kalau seluruh manusia daripada mula-mula sampai manusia terakhir berpakat melakukan ibadat, jadi hati serupa buat salih lakukan. Tidak kerana itu berkuat kerajaan Tuhan. Tidak kerana itu. Dan kalau seluruh manusia daripada manusia pertama sampai manusia terakhir hatinya sama ke dia? Sama melakukan maksiat kepada Allah. Tak ada seorang yang pun taat kepada Allah, tidak menjejaskan kerajaan Tuhan. Apa tu? Sebab dia Al-Qayyum. Tapi kalau kita ni, kalau orang tak sokong, tak naik kita. Bahkan kita akan mati dalam keadaan sedih kalau isteri tak sokong. Tak ada orang bela. Kita hidup seorang diri. Tak ada hidup manusia. Boleh jadi mering, tak boleh jadi gila, macam-macam boleh jadi. Apa tu? Betapa perlunya manusia kepada bantuan orang lain. Baik. Ayat kedua. Ni ayat awal dari surah Al-Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Super dengar tadi. Cuma ni duduk dalam awal surah Al-Imran. Alif Lam Mim. Wallahu a'lam bimuradih. Allah saja maha tahu. Saja nak sebut sikit sebab kita nak masuk Ramadan. Kena aktif lalu dah dia punya Quran. Daurah banyak dia buat. Mana kalau bukan kalau boleh terlibat, kena terlibat lah. Kalau tak ada semua, ambil setakat yang boleh. Alif Lam Mim ni hadirat. Kalau kita baca dalam sejarah, pertama kali kaedah ni diguna dalam bahasa Arab. Sebelum tu tak ada. Penyair zaman sebelum Nabi lahir ke muka dunia, zaman-zaman dulu tak pernah guna kaedah. Dia panggil huruf muqatta'. Alif Lam Mim tak tahu makna apa. Wallahu a'lam bimuradih. Tiba-tiba Nabi guna. Lepas tu sedap pun. Sebab Alif Lam Mim ni litambih hadrat. Dia menyebabkan manusia beri perhatian. Manusia ni biasa ni kalau dia tak faham dia akan beri perhatian lah. Pelik ni. Pokok penyair pun kata tak pernah guna ni kaedah ni. Sedap tapi tak pernah ada kaedah dalam syair seperti ini. Banyak surah ni bermula dengan Alif Lam Mim ni. Kok Hamim saja berapa? 7 surah Hamim saja. Ni Kaf Ha Ya Ain Sad, tapi tak tahu makna. Tetapi sedap. Isu dia ni apa? Pok penyair tak buat juga lagu ni. Selepas turun ayat-ayat sebegini, kenapa penyair tak guna juga uslub ni? Tak boleh kalau dia guna, kalah lah dia nya. Dia kata mana penyair terpengaruh dengan Quran. Pok dia tak akan guna. Kalau dia guna ni, maka kalah lah dia. Makna Quran ni dia maknanya kalau dia guna kaedah ni, penyair pun guna lagu ni juga, sebenarnya dia telah tunduk pada hak tu dia tak sih. Ni ada. Kemudian Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian ayat ketiga dalam surah Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan semua wajah tunduk di hadapan Allah. Ni cerita hari kiamat. Tuhan yang maha hidup lagi maha tegak di atas dirinya sendiri, tidak bergantung dengan sesiapa. Jadi nama Allah Al-Hayyu mengandungi makna penetapan sifat hidup bagi Allah. Kita bincang dah dulu. Al-Hayyu ni Allah guna juga untuk manusia. Ingat tak kita bincang sebelum ni? Perkataan Al-Hayyu ni Allah guna juga untuk makhluk dia. Dan kalimah ni lah juga menjadi nama dia. Kita kata tak boleh lagu tu serupa menyamakan Allah dengan makhluk lagu tu. Jom hati-hati nak ayatnya
dalam konteks Quran dengan hadis, walaupun zahir nampak sama kalimah, ada kalimah yang sama digunakan pada Allah, kalimah yang sama digunakan pada manusia, tapi makna berbeza. Makna berbeza supaya yadun tu lah. Yadullah. Yadun digunakan pada Allah, yadun juga digunakan pada manusia. Semata-mata sama lafaz, dia tidak makna sama. Subhanallah. Hayyun digunakan juga pada Allah. Dalam Quran juga ada guna pada makhluk, tapi tak sama, tentu dah tak sama. Bila kata tangan Allah, kalau kita tak takwil seperti mana hak asal, tangan lagu mana tak tahu. Allah tak ayat. Jangan kita ingat tangan ni ada sendi, ada jari, tak boleh gitu. Patut lagu mana? Surah tu maksudnya. Walaupun tidak dinafikan yadun, ada juga digunakan dalam bahasa Arab dengan makna majazi. Makna majazi ni dia pakai dengan makna yadun, dengan makna qudrah ada dalam konteks bahasa. Semuanya masalah ni betul ke situ Allah guna secara majazi. Takut Allah guna secara hakiki. Tangan lagu mana tak tahu. Sebab kaki, ada juga disebut kaki Allah. Tak tahu ke sama dengan kaki kursi, muka kuala, tak sama dengan muka kita. Di kalangan kita pun walaupun penggunaan kalimah yang sama, tapi makna berbeza. Tu. Jadi benda-benda gini hadirat mudah benar ya. Tapi agaknya kekeh orang. Itulah tak tahannya. Selak sikit kekeh lalu. Tak boleh hadirat lagu tu. Rosak lagu tu. Dah awak bermasalah. Kalau sebut yadu, awak nampak tangan, awak tak usah pakai lah. Kaedah tu awak pakai dengan mana kudrat. Tapi jangan pula kita menafikan orang yang nak amal seperti sahabat tu. Tak boleh lagu tu. Ini satu contoh. Kita bicara ni. Jadi sifat hidup yang ada pada Allah adalah sifat hidup yang sempurna. Iaitu tidak didahului oleh tiada. Tidak mengalami kerosakan dan kehancuran. Serta tidak memperlihatkan ada kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tapi hidup bila digunakan kepada makhluk, dia tak sempurna. Hidup tapi kadang-kadang seperti tidak hidup. Tidak berperanan, lepas tu sakit pula. Macam-macam kekurangan dalam kehidupan manusia. Jadi bila sebut hidup Allah, ini termasuk kamalat Allah. Termasuk dalam kamalat Allah. Jadi hidup yang dimaksudkan dalam konteks nama Allah ni, yang menjadi nama pada Allah ni, adalah hidup yang mengandungi maksud sempurna pada sifatnya. Sempurna pada ilmu, sempurna pada pendengaran, sempurna pada penglihatan, sempurna pada kekuasaan, sempurna pada kehendak, sempurna pada kasih sayang, serta perbuatan apa saja yang dikenaki oleh Allah maupun sifat lainnya yang sempurna. Dia begini dulu kita bincang dah lebih kurang. Bila kata hidup yang sempurna macam mana? Maknanya sebab gini, Allah ni disebut melihat, Allah mendengar, Allah melakukan sesuatu, Allah berkehendak macam-macam. Hak tu dia berkait dengan hidup tu. Bila kata Allah melihat, maknanya hidup lah tu. Bila kata Allah ni berilmu, jadi sifat-sifat yang boleh kata, hak tu sebenarnya dia berkait dengan hidup. Kalau hak tak hidup, dia tidak mendengar, dia tidak melihat. Itu maksud dia. Jadi bila kita sebut hidup, mana mendengar Allah itu sempurna, berilmu Allah itu sempurna, kasih sayang Allah sempurna. Sebab hak tu yang ada pada makna hidup itu. Sebab kita lah bila kata hidup, kita mendengar, tapi pendengaran kita terbatas. Sebab tu kita ni tak layak disembah. Semata-mata sama perkataan, dia tidak jadi sama hakikat. Mudah ya cara Nabi bawa akidah ni. Sebab tu sahabat hak biasa-biasa pun boleh faham. Baik, seterusnya cuba tengok. Maka oleh kerana itulah hanya Allah sahaja sebenarnya yang berhak disembah, yang berhak dihinakan diri dalam bentuk rokok, sujud. Itu hanya kepada Allah sahaja boleh kita buat begitu. Seperti mana Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserah dirilah, bergantunglah hidup kamu pada Tuhan yang maha hidup, yang tak akan mati sampai bila-bila. Tak akan mati. Adapun makhluk hidup yang mengalami kematian, hidup juga. Adapun makhluk hidup sebab kita lah, jin dan seluruh termasuk malaikat, semua tu hidup, tetapi dia mengalami kematian. Kematian ni apa maksud? Kematian ni lawan daripada hidup tu lah. Maknanya hidup ni ada tempoh manusia. Hidup Allah tak ada tempoh. Jadi tidak bertempoh itulah salah satu kamalat kepada hidup itu. Hidup Allah. Tapi hidup kita mati. Walaupun tak sakit pun dia mati. Tak sakit pun mati.
atau mayat yang tidak mempunyai kehidupan, atau benda mati yang sama sekali tidak memiliki kehidupan, semua itu tidak berhak untuk disembah kalau ada sifat-sifat kurang begitu. Benda-benda gini ni tak, bila Nabi sebut pada masyarakat Arab Jahiliyah lah zaman Mekah tu, dia tak boleh nak kata apa. Sebab berhala dia sembah tu, nak kata mati pun tak boleh. Sebab mati ni kena hidup dulu. Dia kata berhala kita ni baru yang mati, dia tak boleh nak kata. Sebab nak kata mati dia kena hidup dulu. Tuhan aku dia nak kata mati pun tak boleh. Tuhan macam mana lagu tu? Haram tu lagu tu. Lah ni tak boleh sebut haram. Balik dia ada karipak tu. Jenis karipak tu orang panggil kuih. Kuih haram. Tu boleh kira lagi. Kalau kesok sikit tak boleh. Tu kuih haram. Kuih haram ni mana kuih yang kita ambil tidak sah, dia jadi haram. Dia panggil kuih haram. Banyak benda haram. Kita kelih nampak putih-putih buat dia. Berat hadirat kau setara tu. Benda perang. Dia gini anak tu tengok popok dia ni cerdik juga. Dia gunakan ada safsatah lah. Kalau dulu dalam ahli falsafah dia panggil safsatah. Dulu masa anak ngaji dulu kita buat contoh gini safsatah ni. Orang dia safsatah ni tak boleh. Dalam diri kita ada safsatah. Itu tanda orang munafik. Safsatah ni ke dia? Dia lah ni dia panggil, kalau kita kat naratif lah kita panggil lah ni. Dia juainya, dia tulisnya, airnya dia ni manis. Manis tak? Kita pergi minum. Manis apa dia kata? Nak suruh manis. Tengok dia buat. Dia nak suruh orang lari daripada tajuk tu. Tu dia panggil safsatah. Hak orang dia sebutnya haram tu, duk ambil tanah orang tu. Ini cara. Ini cara. Sebab itulah orang-orang lagu ni hati-hati kalau kecek jadi panjang, dia kena guna kuasa. Guna kuasa. Guna kuasa. Banyak. Cuba tengok di India. Di negara-negara tidak Islam. Masjid Babri tu. Anak sedih tengok. Kita baca sejarah masjid Babri tu. Berapa ratus tahun, 500 tahun lebih. Tiba-tiba dimusnah kayak gitu kerana atas dasar persepsi. Tonyanya ada murabbi kita, nak murabbi ke dia tak tahu lah. Tubuh kita mimpi situ tu sepatut dibina kuih. Kuih haram lah tu. Sebab karipak haram tu. Sepatutnya. Akhir sekali roboh gitu. Tak kira dah perasaan umat Islam. Tapi tempat kita ni tidak begitu. Bahaya tu sebenarnya. Anak bimbang takut berlaku. Orang panggil sebenarnya dibiarkan benda tu lah timbul kebencian tu. Benda-benda kita tidak. Jadi kita kena sentiasa berdoa supaya Allah jaga negara kita. Kalau tidak jadi bahaya. Kita duduk di Kelantan ni 95% orang Melayu Islam. Jadi benda-benda tu bahaya. Anak sebut ni sebab kita tengok di setengah-setengah tempat, bila berlaku gini dia berakhir dengan rusuhan, berakhir dengan pembunuhan. Kalau sampai situ beratlah. Kalau kita tengok di sini, bila kita kata kalimah Al-Hayyu digunakan kepada manusia, tidak salah sebab Allah guna. Cuma hidup tu lagu mana? Dia ada mati. Bila mati orang panggil mayat dia tu. Bila sebut mati tak ada lah kehidupannya. Ada berakhir gitu. Setahu mana lah bila dalam konteks manusia bila mati, isteri dia tercerai, harta dia boleh dimiliki oleh orang lain. Tu nak ayatnya mati. Bila manusia tidak hidup, apa yang dimiliki oleh dia pun bertukar tangan. Tu nak ayat kurangnya, tu nak ayat lemahnya. Benda tu tak ada langsung pada Tuhan. Tak ada siapa pun tak boleh terbayar tu. Kalau terbayar tu kena istighfar tu. Baik, Allah juga berfirman, wal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Tuhan yang maha kekal. Dia buat sini maha kekal, dia terjemah. Sebab apa tu? Sebab tak mati lah. Jadi dialah Tuhan yang maha hidup. Kita tu ubah terjemahan dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah hak sebenarnya selain dia saja. Hu tu bukan nama Tuhan. Hu tu dhamir dia panggil. Hu ni bukan nama Tuhan ada. Hu ni adalah ganti nama. Hu tu kembali pada Al-Hayyul Qayyum, Tuhan yang maha hidup. Tu. Maka sembahlah dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Beragama ni kalau kita mudah kita nak faham lah. Maknanya maka sembahlah dia dengan tulus ikhlas hidup beragama kepadanya. Hidup beragama. Agama ni ada belaka hidup beragama tu. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta dan mengurus sekalian alam.
Salah satu doa Nabi SAW yang Nabi sebut dua nama Allah ini, ni contoh dalam hadis pula ni. Ni contoh dalam hadis. Misalnya Nabi sebut ni, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani anta al-hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal ins yamutun. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Mana aku sanggup terima apa saja ketentuan kau atas aku. Aku terima. Ini pengakuan seorang hamba. Aku percaya kepada engkau sepenuh hati dan aku berserah kepada engkau untuk menentukan nasib hidup aku. Aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya kerana mulah aku balah dengan orang-orang kafir. Khasam tu mana balah kita kata, bertelingkah dengan orang kafir. Kerana engkau, bukan kerana isu peribadi, tidak. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan engkau. Aku berlindung dengan kemuliaan engkau. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, agar kiranya engkau tidak menyesatku. Maknanya boleh potong agar tu, janganlah engkau menyesatkan aku. Dia hadirat dalam bahasa Arab ni, ni kadang-kadang kita tidak terjemah sesungguhnya, kadang kita terjemah dengan makna tidak. Makna kita a'udzubika bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Maknanya aku berlindung kepada engkau dengan zat engkau yang tidak ada Tuhan yang berhak disembelihkan engkau, agar engkau tidak, dia kena ada tidak menyesatkan aku. Itu makna dia. Kena letak tidak. Agar engkau tidak menyesat. Jadi agar tu sebenarnya kalau segi terjemahan tu tak buat tak apa. Baik tak apa. Engkaulah Tuhan yang maha hidup yang tak pernah mati. Sedangkan jin dan manusia. Apa sebut jin dan manusia ni? Ini dua makhluk yang mukallaf. Ini dua makhluk yang mukallaf. Jin dan manusia. Jin dan manusia ni pasti mengalami kematian. Hadis Bukhari Muslim. Sedangkan nama Allah Al-Qayyum pula mengandungi makna penetapan sifat qayyumiyah. Apa makna qayyumiyah? Tuhan yang selalu menguruskan hamba tanpa bantuan. Qayyumiyah. Itu. Kalau kita kata Rabbun, menciptakan dan mengurus. Ini qayyum ni bukan makna mencipta, mengurus tanpa bantuan, sentiasa. Dengan sifat inilah ditetapkan bahawa Allah Subhanahu wa taala selalu berdiri sendiri serta mengurus makhluknya tanpa bantuan sesiapa. Lepas tu kita tentu malaikat tu makhluk dia tu. Tuhan ayat dia berkuasa. Mana dia ciptakan makhluk. Ni dibincang panjang dalam kitab Zadul Ma'ad. Ibnul Qayyim bincang panjang. Tuhan buat malaikat ni sebab ayat dia berkuasa. Malaikat dia cipta tu hebat. Mesti orang cipta tu hebat. Allah nak tunjuk tu. Sampai 900 ayat. Masuk Baitul Ma'mur anak hari tu tak tubik-tubik. Sampai hari ni. Masuk tak tubik tu. Lama tu. Nak ayat kuasa Tuhan. Dia boleh harap. Bila dicipta makhluk ni satu hala. Taat saja. Jadi taat. Manusia ni dua hala. Ada taat, ada tidak. Itu nak ayat kuasa Tuhan. Sebab tu ulama bila dia bincang tentang malaikat, dia kata sebenarnya kalau Allah nak urus alam ini, dia boleh pun tanpa malaikat. Sebab apa? Sebab Allah ni bila dia nak buat sesuatu, dia kata kun fayakun. Jadilah. Tak perlu kata minta bantuan siapa. Iyalah kita kata Allah nak cipta malaikat pun dia kata kun fayakun. Malaikat tu dicipta begitu hebat sekali. Gitu Baik. Seterusnya kita pergi lagi. Anda ambil sikit lagi. Jadi nama Al-Qayyum menunjukkan dua perkara. Bila kata Tuhan Al-Qayyum, nama Tuhan Al-Qayyum ni, dia menunjukkan dua perkara. Dan penjelasan tentang hal tersebut kita boleh tengok dalam dia punya paragraf berikut. Yang pertama, Al-Qayyum ini, hak kita terjemah Tuhan yang tegak di atas kaki dia sendiri tanpa bantuan sesiapa dalam pengurusan alam ni, itu menunjukkan Allah ni kaya yang sempurna. Bukan kaya yang tak sempurna. Kaya yang sempurna. Yalah kalau kita baca dalam kitab lebih detail, kaya ni maksud ke dia? Allah kaya ke dia maksud kaya? Maknanya dia memiliki segala-gala. Jadi Allah miliki segala-gala. Apa yang dia miliki tu dia ambil mana? Dia tak ambil. Dia kata jadi. Dia cipta. Kaya pasal tu. Kalau manusia kaya pasal mana? Makna ada juga makna memiliki. Tetapi terbatas apa yang dimiliki. Dan yang dimiliki tu
boleh hilang. Sebab dia bukan buat, dia cari kekayaan, dia bukan buat. Sebab tu dia takut hilang. Sebab nak cari ni payah. Peluh pak geting, Kelantan kata. Peluh pak geting. Bukan geting, peluh pak geting. Payah. Kalau dia wui sikit, akan kurang sikit harta dia. Kalau dia wui banyak, kurang banyak harta dia. Kaya Allah tak ada pun sifat gitu. Tak ada. Tu beza dia ni. Walaupun guna, kita pun kaya. Tuhan pun kaya. Tapi beza. Banyak hadrat kalimah sama. Diguna pada Allah, diguna pada makhluk, tapi makna tak sama. Tu ya sebenarnya. Jangan kita tak boleh kata Allah kaya, manusia kaya sebab guna kalimah tu pada Allah. Quran diri guna. Allah sendiri guna. Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan makhluk dia. Seperti mana Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan kepada Allah. Kalau kita nak terjemah kalimah fakir ni, kita kena terjemah gini. Wahai manusia, kamulah yang sangat. Sebab fuqara ni dia lebih teruk daripada miskin lagi. Kena terjemah gitu. Wahai manusia, kamulah yang paling, yang sangat memerlukan kepada Allah. Baru menepati makna fakir. Dan Allah, dialah Tuhan yang maha kaya, yang tak perlu pada sesiapa. Lagi Al-Hamid, maha terpuji. Dalam sebuah hadis kursi disebutkan, Innakum lan tablu darri fatadurruni, walan tablu naf'i fatanfa'uni. Kata Allah dalam hadis kursi, sesungguhnya kamu wahai manusia tidak mampu memberikan suatu kemudaratan kepadaku, dan kamu tidak mampu memberikan suatu manfaat pun kepadaku. Kamu tak mampu, kamu tak boleh nak buat, dan aku pun tak perlu kepada benda tu. Tak boleh, kamu tak boleh buat. Allah sebut awal. Maknanya apa hadrat? Ni anda nak sebut sini. Kalau dalam kitab apa ni, dia panggil apa? Syekh Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir dia. Dia bincang bahawa kita baca kali. Dia semua mudah. Bila Allah sebut gini, maknanya kemampuan yang Allah buat pada manusia ni tak boleh untuk cabar dia. Maknanya pada secara fitrah kejadian manusia, kemampuan manusia Allah buat ada limit dia. Seperti makna bila Allah kata Quran di mukjizat, kamu tak boleh nak cabar Quran. Maknanya kemampuan ilmu manusia ada limit dia. Limit itulah yang Allah buat sehingga kita tidak boleh nak cabar bahasa Quran. Tu orang panggil mukjizat. Kan mudah faham tu. Makna kemampuan manusia Allah buat sejak daripada awal kejadian lagi. Ada batas dia. Salah satunya tak boleh nak cabar mukjizat Nabi. Okey, cuba kita habis sikit lagi. Jadi maha kaya, kemahakayaan, ketidakperluan Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya bersifat zati, bukan bersifat qaidi, tidak, bersifat zat. Bersifat zat ni mana secara zat tak boleh, kita tak boleh nak cabar Allah subhanahu secara zat dia. Dia ni tak perlu pada makhluk. Maksudnya dialah Tuhan, sama sekali tidak memerlukan pertolongan makhluk. Allah maha kaya, yakni tidak memerlukan bantuan mereka dari segala sudut. Dari sudut mana Allah tak perlu. Gitu dua tu kita bincang dan sesi akan datang lah, insyaAllah. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.